Ada 12 buah-buahan dan sayur-sayuran ni yang paling beracun. Mulakan yang paling kurang hingga yang paling teruk. Boleh tak? Nombor 12 ialah green beans. Semua jenis kacang-kacang hijau ni, green beans semua ni ataupun legume ni, you berhati-hati. Nombor 11 naik ke atas pula, blueberries. Banyak berries tapi blueberries yang paling banyak pestisida. Lepas tu cherry. Nombor 9 bell peppers dengan all this chili Benggala ni yang besar-besar tu, yang merah, orange semua tu, berhati-hati sebab dia ada lebih daripada 100 pesticide yang dah disembur kat dia. Lepas tu ada apple, yang paling takut biji tu pun kena hati-hati. Spray tu kat luar, dalam tu biji. Lepas tu nectarine. Nectarine ni sama dengan peach. Dua-dua ni ada dalam sinaran. Lepas tu pear. Buah pear. Lepas tu naik. Nombor 4 grape. Anggur. Nombor 3 ialah semua sayur-sayur yang hijau yang rangup tu seperti kale, collard, mustard green semua tu, dan spinach, bayam dan asparagus. Nombor 1 yang paling teruk ialah strawberry.